Saya bagi contoh, ya. Ini adalah perkara yang saya fikir tidak seharusnya berlaku. Beberapa minggu yang lepas berlaku kejadian di mana ada pegawai-pegawai kita yang didapati membenarkan orang asing tinggal di negara ini menyalahi kebenaran atau visa yang dibenarkan. Begitu juga ada pegawai ataupun rakyat negara kita yang memeras warga asing sehingga perkara tersebut menjadi viral. Kesemua ini dilakukan kerana adanya sifat tamak yang ada dalam diri kita. Saya fikir kalau kita berpegang kepada integriti bahawa perkara-perkara begini tidak baik untuk masyarakat, untuk negara dan sebagainya, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Dan ada satu perkara lagi yang saya fikir sangat tidak wajar untuk kita lakukan adalah ada warga kita sendiri yang menggodam sistem MyIMS yang sepatutnya kita sendiri pertahankan. Apa benda sebenarnya yang kita buat ini? Kalau sistem MyIMS digodam, rosak, tidak boleh berfungsi dan sebagainya, orang luar bebas untuk masuk ke negara kita tanpa rekod, tanpa rujukan apa-apa. Ini ke yang kita nak. Tugas kita di KDN adalah sebagai benteng utama ataupun benteng terakhir negara dalam mempertahankan keselamatan dalam negeri. Tapi kita sendiri yang godam sistem kita. Apa benda yang kita buat? Saya fikir ini bukan perkara yang logik untuk dilakukan oleh seorang yang bekerja dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau inilah yang menjadi hasrat kita, dengan harapan kita boleh dapat habuan yang banyak daripada itu, keluarlah dari KDN. Kita nak orang yang ada dalam KDN adalah orang yang benar-benar menghayati ataupun ada semangat untuk mempertahankan negara ini daripada unsur-unsur yang sedemikian. Kita tidak nak ada orang yang duduk dalam KDN tapi mengambil kesempatan untuk menghancurkan negara sendiri dengan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Jadi saya fikir secara logiknya orang yang duduk dalam KDN seharusnya menghayati bahawa kita haruslah benar-benar bertugas ataupun melaksanakan tanggungjawab kita agar negara ini kita dapat pastikan berada dalam keadaan yang selamat dan berada dalam keadaan yang baik untuk kita serahkan kepada generasi selepas kita.